Selamat kembali. Hari ini, jom kita mengembara ke sebuah empayar yang hilang. Satu dunia yang terbina atas kekayaan rempah, di mana kuasa dan misteri tersembunyi di sebalik setiap pelabuhan dan laluan laut purba. Cuba fikir sekejap. Kita semua kenalkan Empire Rome, dinasti Han kat China. Tapi, macam mana kalau saya cakap, sebenarnya ada satu lagi dunia empire yang sama hebat, tapi dah lama dilupakan oleh kebanyakan buku sejarah. Cuba tengok gambar ni. Ini bukan sekadar kampung nelayan biasa tau. Ini sebuah pelabuhan yang super sibuk, pusat tamadun maritim yang maju, tempat kapal-kapal dari seluruh dunia datang berlabur, berdagang, bertukar idea. Satu dunia yang boleh kata kita hampir tak pernah dengar pun. Okey, jom kita selami dunia ni. Para sarjana panggil ia alam Melayu. Dan percayalah, ia jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada apa yang kita boleh bayangkan. Jadi, apa sebenarnya alam Melayu ni? Ia bukan satu negara tunggal. Bayangkan ia sebagai satu rangkaian, satu jaringan kepulauan dan tanah besar yang sangat luas. Yang menyatukan mereka ni, lautan, bahasa yang lebih kurang sama dan amalan budaya yang dikongsi bersama. Kiranya macam sebuah tamadun yang tersebar luas. Nak faham dunia ni, kita kena tengok peta dia dulu. Tapi ini bukan sebarang peta ya. Peta ni dilakar berdasarkan kajian pakar sejarah dan ahli bahasa. Makan tahun lamanya. Kita mulakan dengan pandangan dari barat dulu. Alfred Russel Wallace, dia ni seorang naturalis terkenal, kaji pasal haiwan dan tumbuhan. Tapi dia pun perasan dan akui kewujudan satu dunia manusia yang saling berhubung kat sini. Peta dia tunjuk betapa luasnya kawasan ni, merangkumi beribu-ibu pulau. Yang menariknya, pandangan sarjana tempatan pun selari. Macam Abdul Hadi Haji Hassan, dia pun nampak rantau ni sebagai satu unit geografi yang padu. Dari tanah besar sampailah ke hujung kepulauan. Jadi, nampak tak? Ada macam satu persetujuan tentang sempadan dunia yang kita bincangkan ni. Tapi, kesatuan alam Melayu ni, ia lebih dari sekadar garisan atas peta. Ia disatukan oleh bahasa Melayu sebab ia senang nak belajar jadi bahasa perantaraan atau orang panggil lingua franca untuk para pedagang. Bukan tu je, nilai-nilai budaya macam semangat gotong royong, seni persembahan macam wayang kulit, semua ni boleh jumpa kat merata tempat dalam rantau ni. Okey, bila dah ada rantau yang bersatu macam ni, muncullah pula kuasa-kuasa politik yang hebat. Sekarang, jom kita tengok macam mana kerajaan-kerajaan ni boleh bangkit daripada permulaan yang boleh kata agak sederhana. Proses dia sebenarnya agak logik. Mula-mula, ada pertempatan kecil kat lokasi-lokasi strategik, macam kat muara sungai. Lepas tu, bila perdagangan makin maju, tempat ni jadi pelabuhan yang sibuk dan kaya. Akhirnya, pemerintah tempatan yang bijak pandai ni akan satukan pelabuhan-pelabuhan ni dan jadilah sebuah kerajaan yang berkuasa. Dan proses yang sama ni, ia berulang-ulang tau, selama lebih 1000 tahun. Cuba tengok garis masa ni. Dari Funan abad pertama, lepas tu ada Sriwijaya abad ke-7, sampailah ke Majapahit abad ke-13. Alam Melayu ni memang sentiasa jadi tempat lahirnya empayar-empayar maritim yang hebat. Peta ni pula tunjuk dengan jelas kat mana letaknya kerajaan-kerajaan ni. Ada Sriwijaya kat Sumatera, ada Kedah Tua dengan Gangga Negara kat Semenanjung. Boleh kata satu rantau ni penuh dengan pusat-pusat kuasa. Diorang ni ada masa berdagang, ada masa berperang, ada masa buat pakatan. Pendek kata pentas politik dia sangat dinamik. Memang banyak kerajaan yang hebat. Tapi, kalau kita nak faham betul-betul zaman kemuncak kuasa alam Melayu, jom kita fokus pada dua gergasi yang paling berpengaruh. Yang pertama, kita kenalkan Empire Sriwijaya. Apa yang anda tengah tengok ni, sisa-sisa kegemilangan dia. Sriwijaya ni bukan sekadar kerajaan biasa. Ia adalah sebuah thalassocracy. Maksudnya, sebuah empire yang kuasanya bukan atas darat, tapi atas lautan. Jadi, apa kunci kuasa Sriwijaya ni? Okey, kemuncak dia antara abad ke-7 hingga 11. Kuasa dia datang dari mana? Dari penguasaan Selat Melaka dan Selat Sunda. Dua-dua ni laluan air paling strategik di dunia. Sesiapa je yang nak berlayar antara China dengan India, mesti lalu kawasan diorang. Kat sinilah Sriwijaya kutip cukai, jamin keselamatan. So, diorang jadi kaya raya dan berkuasa. Bukan tu je, Sriwijaya juga jadi pusat pengajian Buddha yang penting. Sehinggalah, diorang akhirnya lemah lepas diserang oleh Empire Chola dari India.
Okey, seterusnya kita beralih pula kepada Empayar Majapahit. Kalau Sriwijaya tadi kita kata penguasa laut, Majapahit pula terkenal dengan cita-cita dia nak satukan seluruh kepulauan di bawah satu bendera. Dan cita-cita besar Majapahit ni, ia tersemat dalam Sumpah Palapa yang sangat terkenal. Patih Gajah Mada, Perdana Menteri dia yang hebat ni, bersumpah takkan hidup mewah selagi dia tak berjaya satukan seluruh Nusantara. Sumpah inilah yang jadi pembakar semangat untuk Majapahit luaskan kuasa ke seluruh rantau. Okey, sekarang kita dah kenal sikit sebanyak kerajaan-kerajaan ni. Tapi, untuk kita betul-betul hargai kehebatan diorang, kita kena zoom out sikit. Kita kena tengok gambaran yang lebih besar. Kita kena letakkan mereka ni di atas pentas sejarah dunia. Cuba tengok peta ni. Ini sangat-sangat penting. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ni, diorang tak wujud sendirian terpencil. Tengok macam mana diorang wujud sebelah menyebelah dengan empayar hebat lain kat China, India, Timur Tengah. Mereka ni sebahagian daripada satu rangkaian tamadun global. Jom kita perincikan lagi ya. Abad pertama, masa Empayar Rom tengah sibuk bina Kolosium, kerajaan Funan dah pun makmur kat lembangan Mekong. Lompat ke abad ke-9, masa dinasti Tang jadi pusat budaya kat China, Sriwijaya pula tengah kuasai lautan Asia Tenggara. Dan pada abad ke-14, Majapahit bangkit pada masa yang sama dengan Empayar Mogol. Nampak tak? Mereka ni kuasa-kuasa yang setanding sezaman. Dan bukan setakat wujud pada masa yang sama tau. Diorang berinteraksi secara aktif. Ada hubungan perdagangan, hantar utusan diplomatik. Contohnya, Funan pernah minta tolong China untuk lawan musuh diorang. Ada juga hubungan keagamaan macam Sriwijaya dengan pusat-pusat Buddha kat India. Kiranya diorang ni pemain yang sophisticated di persada antarabangsa. Jadi lepas kita tengok kebangkitan dan zaman gemilang diorang, apa je yang tinggal dari dunia yang agung tapi sering dilupakan ni? Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Macam semua empayar lain juga, kerajaan-kerajaan ni akhirnya jatuh. Sebab perang, sebab laluan perdagangan berubah, sebab ada kuasa baru yang muncul, macam-macam lah. Tapi legasi diorang tak hilang macam tu je. Ia masih ada, terpahat pada batu candi yang megah, dalam bahasa yang kita guna dan dalam warisan budaya yang masih hidup sampai hari ini. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Kisah alam Melayu ni ajar kita satu benda penting. Sejarah ni banyak sudut yang tersembunyi. Kalau sebuah dunia empayar maritim yang begini luas dan berpengaruh pun boleh hilang dari ingatan umum, ia buat kita terfikir kan, apa lagi agaknya kisah-kisah hebat lain dalam sejarah manusia yang masih menunggu untuk kita temui?